Orang gunakan roda, kami gunakan roda untuk dia boleh dibawa ke mana saja untuk mudahkan pergerakan asal mesin. Biasanya saiznya tidak terlalu besar. Okey, kita tengok kami gunakan satu daya, kepala tube, 4 evaporator dan kondenser. Okey, ni dia dah defrost. Lepas tu dia akan plate ke plate aluminium. Okey, lepas ni kami akan membuat aiskrim. Okey, ni adalah hasil daripada kerja kami iaitu kami membuat aiskrim itu. Kesimpulannya, kami mendapati bahawa projek aiskrim roll machine ini dapat membantu para peniaga untuk berniaga di mana-mana. Contohnya berniaga di pasar raya besar ataupun di hadapan rumah. Hal ini kerana kami telah mencapai objektif kami, iaitu menghasilkan sebuah aiskrim roll machine ini yang bersaiz tidak terlalu besar dan menyebabkan kos. Seterusnya, objektif kami ialah kami menghasilkan sebuah aiskrim roll machine ini yang mudah alih untuk para peniaga di mana-mana je. Jadi adalah untuk meningkatkan nilai efektif pada projek dan penambahbaikan lagi pada projek aiskrim roll machine ini pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.